Satu-satunya restoran Arab original dekat Bahau. Kalau korang datang area Bahau, wajib singgah sini. Restoran Al-Fiha ni jual nasi Arab paling sedap aku pernah rasa. Dekat Lembah Kelang pun tak ada yang sama macam ni. Semua makanan sini memang autentik dari Syria. Yalah, sebab chef-chef dia termasuklah owner pun datang dari sana. Bukan nasi Arab je. Jom tengok menu-menu yang kita orang order. Maklubat chicken. Makluba ni makanan asal Palestin tau. Unik sangat dan jarang jumpa. So, korang wajib cuba. Madgut lamb. Madgut ni rasa nasi dia pedas-pedas. Kambing pula juicy. Memang ketagih. Mendi chicken. Kalau nak makan ayam yang diperap lembut, Mendi chicken ni sesuai sangat dengan nasi yang rasa light-light je. Kapsah chicken, nasi dia kaya dengan rempah tapi tak pedas sangat. Perapan ayam pun cukup rasa. Burma lamb. Burma lamb ni rasa unik macam masak lemak tapi cita rasa Arab. Memang teringat-ingat bila cicah dengan roti. Chicken shawarma. Shawarma boleh pilih lamb atau chicken. Satu portion shawarma ni banyak. Isi pun tebal. Boleh kenyang lama. Mixed grill. Mixed grill ni tak sah kalau tak ada dekat sini. Korang boleh buat wrap sendiri, makan dengan segala bahan grill dalam tu. Beef pepperoni. Korang kena cuba Pak Arab punya pizza. Cheese dia memang melampau boleh tarik. Sebagai cheese lover, memang aku approve. Kunafa dekat sini memang one of the best yang pernah aku makan. Takkan jumpa rasa yang sama dekat tempat lain sebab guna original Akawi cheese khas untuk kunafa. Ada pelbagai minuman juga yang korang boleh pilih. Dari milkshake avocado, milkshake strawberry, ice chocolate rasa premium, jus nanas campur kiwi, blue curacao lemonade dan cucumber mojito. Unik-unik kan menu air dia? Tak rugi langsung drive 1 jam dari Seremban semata untuk makan dekat sini. Korang yang mana craving tu, jomlah try. Boleh dah lupakan yang dekat-dekat tu.